Dapat dividen tabung haji 3.5%? Nak buat apa ya dengan duit tu? Ramai orang bila dapat dividen terus rasa nak belanja. Tapi kalau nak duit kita berkembang, jangan biarkan duit yang dah berkembang tu habis dibelanjakan. 3.5% tu okey sangat daripada terjebak dengan skim yang janji pulangan tinggi. Tapi akhirnya duit sendiri yang hilang. Guru emas saya selalu berpesan, kalau tak tahu duit banyak nak letak dekat mana, simpan dulu dalam ASB ataupun tabung haji. Tapi kejap. Kalau untuk simpanan jangka masa pendek, memanglah boleh. Tapi kalau duit tu kita tak perlukan untuk beberapa tahun, jangan semua duit duduk dalam tempat yang sama. Untuk simpanan jangka masa panjang, salah satu pilihan yang boleh pertimbangkan ialah emas. Sebab emas tak perlu pun kita tengok setiap hari harganya. Kita beli, simpan dan fokus kepada matlamat kewangan kita. Tapi ada satu perkara penting. Kalau nak beli emas, pastikan emas tu benar-benar wujud. Bukan sekadar nombor dalam aplikasi. Kalau nak menabung emas boleh. Mula serendah RM100 melalui public gold. Tak perlu tunggu kaya baru nak mula. Sebab orang kaya bukan semestinya bermula dengan duit yang banyak. Tapi mereka bermula dengan tabiat menyimpan. Nak menyimpan dengan saya? Boleh klik link di bio. Saya akan guide A sampai Z untuk simpanan emas. Saya akan bantu sebaiknya.